Hai, masih lagi bersama dengan Tasha dalam Berambai Bintang Kecil 2016. Dalam episod yang ke-14 kali ini, Tasha masih lagi berada di Yayasan Sarawak. Jadi nak tahu apa aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan adik-adik kita? Jom. Penerbitan buku mewah. Itu perkataan baru ya. Buku mewah. Maksud dia coffee table. Ini bahasa yang kami dapat dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku mewah bintang kecil sempena penganjuran ke-30 pertandingan bintang kecil di Sarawak ini. Sempena 30 tahun penganjuran bintang kecil, Jawatankuasa Urus Dia bertungkus lumus menyiapkan buku mewah tadi dalam usaha untuk mendokumentasikan aktiviti bintang kecil dari mula dianjurkan hingga 2015. 2016 tak sempat masuk. Untuk 18 hari bulan merupakan kemuncak bintang kecil, 6 peserta bintang kecil yang terbaik di Malaysia akan bertanding ya. Apa yang telah berlaku sepanjang 30 tahun yang lepas, sudah tentulah ianya merupakan satu program yang mencapai kejayaan dan mendapat sambutan yang baik daripada kalangan masyarakat. Penganjuran ini adalah satu usaha yang murni saya rasa daripada pihak RTM untuk mencungkil bakat serta membuka peluang kepada anak-anak kita yang berbakat untuk menonjolkan bakat mereka. Jadi penganjuran ini adalah satu, walaupun bukan perkara yang mudah, tetapi satu usaha yang baik dan berjaya saya rasa. Saya berpendapat bahawa jika kerajaan negeri memberi bantuan, sokongan dan kerjasama di dalam penganjuran bintang kecil ini dari mula lagi sehingga ke 30 tahun pada tahun ini, maka Yayasan Sarawak sepatutnya menyahut usaha ini setakat mana yang kami boleh. Jadi memandangkan kita mempunyai blok asrama yang boleh dikatakan selesa. Jadi apabila pihak ATM berjumpa dan memohon untuk menggunakan asrama tersebut, maka saya rasa itulah caranya Yayasan Sarawak boleh membantu ataupun boleh menyumbang di dalam penganjuran bintang kecil pada tahun ini. Ni salam kat sini. Sini anti tu. Sini ni. Anti kit. Sebelas. Dari Sabah. Cing. Malaka. Negeri Sembilan. Sabah. Oh, seperti yang saya katakan tadi bersama-sama dengan pengarah RTM tadi, sekiranya kerajaan negeri memberi restu terhadap rancangan ini pada tiap-tiap tahun, maka tidaklah salah
untuk Yayasan Sarawak sama-sama bekerjasama di dalam aspek ini. Itu pendapat saya lah. Tidak salah untuk kita bekerjasama. Mula-mula saya ingin mengucapkan syabas kepada semua peserta, itu seramai berapa? 12 orang. Dari sejak mula sehingga akhir. Dan terutama sekali kepada yang 6 finalis untuk pada 18 bulan nanti. Syabas kepada mereka berenam kerana telah menunjukkan bakat bekerja keras, berusaha sebaiknya boleh, mendengar semua tunjuk ajar, dan semoga mereka terus berjaya dalam bidang seni suara ini. Dan kepada yang tidak berjaya nanti, ini merupakan satu langkah pertama untuk kita berjaya pada masa depan. Jadi sabas kepada mereka yang berjaya dan tahniah kepada yang menjuarai bintang kecil di Sarawak pada tahun ini. Dapat ni, dapat. Yeay! Saya dapat. Cakap apa? Terima kasih. Orang biasa, basi tatua. Orang biasa, basi tatua. Kita yang sejiwa terpisah hanya latih batas, sedangkan di hatiku tetap bersatu. Kita masih setia mengundang semua memori di dalam percintaan yang kudus. Hei, si pengemis muda, para semua adalah masa pemula. Awak tak payah. Dia pusing awak. Awak tak payah pusing. Awak lelaki, awak tak payah pusing. Saya orang lelaki, tak pusing. Tu grup darjah 5, ni grup darjah 4. Okey. Okey. Adik-adik kita dah pun selesai dengan key checking bersama guru vokal diorang iaitu Cikgu J yang buat di studio muzik yang terletak di RTM Kuching ini. Dan sekarang ni adik-adik kita semua sedang sibuk belajar tarian untuk lagu bintang diorang dengan cikgu tari diorang iaitu Cikgu Sabri. Dan sekian saja untuk episod kali ini. Kita jumpa esok di jam dan waktu yang sama dan jangan lupa untuk like kami di Facebook Bintang Kecil 2016 dan follow kami di Instagram Bintang Kecil 2016. Sekian saja daripada saya untuk hari ini. Bye! Sinarkanlah harapanku bintang agar impian penuh gemilang. Ku coba yang mampu sepenuh usahaku demi menjadi cerah kilau seorang bintang. Oh, oh, secerah kilau seorang